Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Skuad Hijrah Prihatin bekerjasama dengan tim MySalam kali ini meneruskan lagi misi tanggungjawab sosial korporat di PPR Batu Muda, Kuala Lumpur. Sasaran utama bantuan diberikan kepada golongan B40 dengan memberi sumbangan berupa barangan keperluan harian. Di samping memberi pendedahan kepada penduduk mengenai skim perlindungan perubatan dan kesihatan secara percuma melalui Great Eastern Takaful Berhad. Nandri MySalam TV Hijrah. Saya ni MySalam TV Hijrah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV Hijrah dan MySalam kerana memberikan sedikit sumbangan kepada kami semua yang tinggal di PPR Batu Muda pada hari ini. Sudah jatuh ditimpa tangga. Begitulah kehidupan yang dilalui oleh Muniandi Subramaniam, 63 tahun, yang menderita penyakit 3 serangkai iaitu kencing manis, sakit jantung dan buah pinggang. Malah kakinya yang patah dan hanya bergantung kepada kerusi roda dan tongkat 4 kaki untuk bergerak. Kini tidak lagi dapat bekerja dan hanya bergantung pendapatan hasil jualan sayur oleh isterinya semata-mata. Kamu perah sama dia orang. Kita tak tahu dia susah ke atas. Okay. Saya ingatlah kalau orang mau tolong boleh. Tak salah. Pada tahun 2023, beliau berjaya menuntut tuntutan skim perlindungan kesihatan masyarakat MySalam sebanyak RM8,000, sedikit sebanyak dapat membantu kewangan keluarganya. Muniandi ini telah menerima bantuan untuk penyakit kritikal sebanyak RM8,000. Yang bantuan ini secara lamsam untuk penyakit buah pinggang dia untuk menjalani rawatan dialisis beliau. Jadi kalau untuk sesiapa sahaja yang ingin menuntut tuntutan MySalam, kita ada 2, iaitu untuk hospitalisasi dan penyakit kritikal. Jadi kalau kita nak tuntut, kita boleh gunakan online cara dengan melayari website MySalam, www.mysalam.com.my. Alhamdulillah selesai sudah misi hijrah prihatin di PPR Batu Muda. Jadi moga-moga dengan bantuan daripada TV Al-Hijrah dan juga tim MySalam sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan penduduk-penduduk di sini. Jadi insya-Allah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.